membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 3 April 2025. Tidak menyesal. Yohanes bab 19 ayat 1. Setelah itu, Pilatus pun membawa Yesus dan mengarahkan supaya Yesus disesah. Saya mengambil masa yang lama memikirkan kejadian ini. Keadaan yang berdarah dan kejam. Manusia boleh mati di bawah hukuman ini. Apabila askar Rom menyebat seseorang, mereka menggunakan cemeti dengan banyak cabang diakhiri dengan serpihan tulang dan logam pada hujungnya. Undang-undang Bani Yahudi menghadkan bilangan sebatan yang boleh diterima oleh seseorang tetapi bukan di bawah undang-undang kerajaan Rom. Mereka mempunyai satu garis panduan iaitu jangan bunuh banduan tetapi biarkan dia hidup untuk disalibkan. Yesus menanggung kesemua ini kerana saya. Dia menanggung ini untuk kamu juga. Yesus fikir kematiannya sangat berbaloi. Walaupun sukar dipercayai, kita adalah sukacita Yesus. Kita adalah hadiah kepada penderitaannya, yaitu Yesus ingin bersama kita buat selama-lamanya. Yesus nyatakan ini kepada Tuhan Bapa pada malam sebelum kematiannya. Yesus tidak menyesal membayar harga pampasan kita. Walaupun dia masih mempunyai parut akibat dari sebatan, itu adalah kemuliaannya. Parut-parut ini membuktikan betapa dalamnya dia mengasihi kita serta kesanggupan Yesus mengharungi perjalanan yang jauh untuk memiliki kita. Kita tahu dia akan mencapai kehendaknya akhirnya. Kita juga akan bersukacita dengan Yesus selama-lamanya. Kita berdoa, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Bawalah saya pulang dengan selamat kepadamu hingga akhirnya. Amin.